Tak nak? Naklah, Kak. Orang kata tak nak lah. Alah, Ros. Biarlah dia orang tolong. Duduk. Ambil daun tu. Anyamlah. Alah, senang je ni. Kan, Ipin? Betul. Akak, ni daun apa? Daun kelapa. Nak buat macam mana ni, Kak? Bukan yang tu. Itu ada lidi lagi lah. Ambil yang ni. Apalah kau, Ipin? Itu pun tak tahu. Memang tak tahu. Macam mana ni, Ipin? Entah, kita tengok apa buat je lah. Akak, malam ni kita gantung kad raya ye. Kita orang dapat banyak kad dari kawan-kawan. Betul? Akak ada dapat tak? Ada. Sikit je. Ya ke, Kak? Abang tu ada bagi. Abang mana? Alah, Kak. Macam tak tahu pula. Abang Mul. Alah, pandai-pandai je. Kau berdua ada bagi kad raya pada cikgu tak? Ada. Kawan-kawan lain pun bagi. Bagus. Macam mana ni, Pin? Macam ni. Mula-mula masuk sini, lepas tu tarik sini, lepas tu pusing pula. Kan dah jadi? Bukan macam tu lah. Mari sini aku buat. Macam ni. Betul. Ke macam ni? Oh, betul. Macam ni? Betul. Apa yang betulnya? Kan salah tu. Betul. Salah. Macam ni, Kak. Itu namanya ketupat tak jadi. Memang korang tak pandai. Menyibuk je. Susahlah, Kak Ros. Macam mana ni? Tak apa. Baru belajar sekali mana boleh pandai. Ambil daun baru. Cuba lagi. Tengok. Ketupat opah dah siap. Cantiknya. Tengok. Akak punya ketupat pun dah siap. Akak punya tak jadilah. Tak macam opah punya. Akak punya ketupat bawang lah. Bentuk dia macam badan akak lah. Betul. Budak ni. Jangan marah, Kak. Bulan puasa kena banyak sabar. Nanti kurang pahala. Lepas ni nak buat apa dengan ketupat ni, Opah? Lepas ni, kita isilah dengan beras. Lepas tu rebus. Jadilah ketupat. Lepas tu kita orang makan. Yeay! Betul. Makan ajalah yang kau tahu. Kalau tak tahu makan, matilah Kak. Dah tu. Jangan kau nak mengusik Kak Ros. Cepat buat. Ikut opah ni. Opah, macam mana nak masukkan beras ni? Dah penuh. Yang kau sumbat dengan tangan kau tu buat apa? Buka balik. Dah jadi. Kecilnya. Mana cukup orang nak makan? Tak apalah. Ni Upin punya. Biar Upin je yang makan. Kau ni menghabiskan beras je. Kau buat balik betul-betul. Alah, tak nak buat lah. Main lagi bagus. Kan Upin? Betul. Itulah. Orang malas belajar. Lekas putus asa. Putus asa tak mengapa. Asal jangan putus makan. Lari! Hei, mari sini balik. Buat ketupat ni. Tadi sibuk sangat nak buat. Kenapa ni? Kak Ros mengamuk. Dia buat ketupat. Dia suruh kita orang tolong. Kita orang tak nak. Kita orang larilah. Mak aku dah siap masak dah. Cepatnya. Yelah. Beli je dah siap. Tak payah susah-susah. Ada ke? Ada. Mak jual. RM2. Episod 15. Zakat Fitrah. Amboi, kotornya. Macam belacan. Pergi mandi. Kejap lagi lah. Penat ni. Opah, ketupat Upin dah masak. Belum. Opah tengah rebus lagi. Nanti boleh buat juadah berbuka. Bagus. Opah,
Tadi masa kita orang balik, ramai orang kat surau. Betul. Iya? Iya, Opa. Wah, banyak ni dapat duit. Yalah. Ihsan, apa bapak kau buat tu? Bapak aku tengah bayar zakat. Tiap-tiap tahun macam tu. Bayar apa? Itulah aku tak tahu. Bapak aku tu nak Intan bayar zakat. Payung. Dah, jom balik. Intan payung? Kejaplah, aku balik dulu. Ihsan, tunggu aku. Apalah dia ni? Janganlah panggil macam tu depan-depan kawan. Betul, Opa. Dia orang bayar kad. Apa, Aipin? Entah. Lah, Opa lupa. Ros, cepat. Kenapa, Opa? Opa lupa apa? Bayar zakat. Itulah, Opa. Zakat. Jangan risau, Opa. Bagi je duit. Biar Upin dengan Ipin bayarkan. Betul. Bagi jatuh tu duit. Lepas tu salam. Ish, kau budak-budak mana tahu. Ros, jaga ketupat ni. Dah nak masak. Baik, Opa. Nak ikut. Assalamualaikum. Tak ada orang lah, Opa. Mari kita pergi rumah dia cepat. Assalamualaikum. Tok. Waalaikumsalam. Siapa pula yang datang ni? Dah nak buka puasa ni. Kau dah. Apa hal kau datang ni? Ni, aku nak bayar zakat. Besok dah nak raya. Takut tak sempat pula. Tok. Opa dah lupa. Nasib baik kita orang yang ingatkan. Oh, baguslah tu. Naik. Nah, ambil ni. Duit ni duit zakat fitrah yang wajib untuk aku dan tanggungan aku bagi tahun ini. Aku Kenapa Atuk tak salam? Kat surau tadi Atuk salam semua orang. Betul. Budak ni. Mari sini. Dia akulah. Aku kan abang. Cakaplah. Cakap apa tu? Cakaplah apa yang kau nak cakap. Kan tadi Opa dah cakap. Atuk pun dah ambil duit Opa. Sekarang Atuklah jawab. Ya tak ya juga. Yalah, aku terima zakatnya. Bagus. Nah, ini resitnya. Nak buat apa ni Tok? Kau simpan je lah. Simpan? Dah. Aku nak balik dulu. Yalah. Tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa malam ni. InsyaAllah. Jangan lupa apa Opa? Tak ada apa. Ipin, esok raya kan? Kita mesti pergi rumah Tok Dalang. Kenapa mesti? Iyalah, kan orang bagi dia banyak duit. Betul. Itu bukan duit dia lah. Bukan? Yelah, dia kutip aja. Duit tu nanti dia bagikan pada orang yang berhak. Torang boleh dapat tak? Boleh? Boleh belah. Opa, apalah Kak Ros ni? Macam ni. Dalam bulan Ramadan, kita yang hidup senang, cukup makan, cukup pakai, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diberi kepada orang susah, miskin dan yang... Kenapa nak bagi? Suka. Supaya mereka ada makanan di pagi raya. Jadi, semua orang gembiralah. Gembira. Ipin, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Episod 16. Malam Syahdu. Korang ni nak ke mana? Pergi surau lah. Semain terawih. Lah, besok kan raya. Mana ada semayang terawih lagi? Tak ada. Dah habis puasa. Tak payah pergi surau lah. Ye, boleh main bunga api. Pergilah. Hati-hati main tu. Tahulah, Kak. Dah habis main nanti tolong Kak Ros Boleh. Tapi panggillah. Kita orang main tak habis. Betul. Jom. Fizi, San. Mainlah main bunga api.
pergi surau. Hah? Buat apa? Terawih kan dah habis. Pergi takbir lah. Hah? Takbir? Jomlah ikut sekali. Tak boleh. Opa tak pergi. Tak apalah. Kita orang pergi dulu. Mari intan payung. Kau ni. Aku bagi kau. Macam mana ni, Ipin? Tak ada kawan lah. Hai. Ipin kan ada. Mari kita main. Upin, Ipin, mari tolong Karus. Alah, banyak lagi ni. Cepat. Nanti sekarang kita main lagi. Cepatlah. Kak Ros bising tu. Bentangkan tika tu. Siapa nak datang ni, Kak Ros? Kau tengok je lah nanti. Tariklah. Yolah. Tak sabar betul. Dia minta tolong nak marah-marah pula. Apalah kau ni? Buatlah betul-betul. Memanglah. Macam mana yang betul? Mela aku buat. Ya. Macam tu pun susah ke? Ish, kau ni. Meh, sekali lagi. Ya. Kali ni kita lepas sama-sama tau. 1, 2, 3. Apa bising-bising tu? Bentang tika pun nak gaduh ke? Tak gaduh. Gurau aja. Betul-betul? Tak apa. Kita cuba lagi sekali. Aku pijak sini, kau tarik sampai habis. Jangan lepas. Ya. Apa nak buat ni? Kau pijaklah situ. Macam ni. Jadi pun. Dah siap. Meh ambil ketupat ni. Tak boleh, Kak. Kenapa tak boleh? Lah, kenapa ni? Lipatlah hujung tika tu ke belakang. Boleh ke macam tu? Yeay, berjaya! Yeay, berjaya! Cepat, ambil ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ramainya orang. Fizi dengan Isa pun ada. Opa, Akak, ada orang datang. Jemput dia orang naik. Ni. Upin, nanti baca doa. Bagi kat kawan-kawan. Hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau berdua nak ikut atuk takbir raya? Nak tu. Tapi, kena tanya Opa dulu. Opa, boleh ikut tak? Bolehlah Opa. Kita tak pernah pergi takbir raya. Pergilah. Balik nanti ikut atuk. Jangan nakal-nakal tau. Yeay! Terima kasih, Opa. Episod 17. Pagi Raya. Wah, cantiknya baju. Tengoklah siapa yang pakai. Kita orang yang comel ni. Betul-betul-betul? Yelah. Akak memang pandai cari baju. Kita sayang Akak. Betul? Terima kasih Akak. Nanti bawakan baju Opa pula. Iyalah. Opa, nak salam? Mari. Minta maaf ya Opa. Kita orang memang nakal. Tapi Opa tak pernah marah. Kan Ipin? Betul. Ipin pun minta maaf Opa. Kita orang sayang Opa. Kita doakan Opa panjang umur. Iyalah. Opa pun memang sayang cucu Opa. Tak bolehlah Kak marah kita kan? Betul. Apa?
lari tak boleh marah. Yelah. Suara raya. Apa yang kau cari tu, Hasan? Kasut aku hilang lah. Tinggal sebelah je. Itulah, jangan pakai kasut. Pakai selipar je, macam kita orang. Alah, aku nak tunjuk kasut baru aku. Patutlah hilang. Niat kau tak betul. Betul-betul tak baik menunjuk-nunjuk. Dah lah, jom kita cari. Alah, tak payah cari. Kau beli je selipar aku. Baru lagi ni, RM2. Tak nak lah. Aku punya lagi cantik. Kau carilah. Aku kena balik dulu. Rantai lemang. Yelah. Jangan lupa datang rumah aku sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ihsan. Hai. Naik. Ihsan, kau jumpa tak kasut kau? Dah, bawah tangga. Nasib baik jumpa. Kalau tak, aku tak bolehlah pakai baju ni. Kenapa? Tak sama warna. Yakah? Tak sama saja, Mak. Main, tahun ni habis puasa tak? Tak. Dapat puasa 1 hari je, Opah. Kenapa? Dia tak tahan lah, Opah. Hari-hari tolong Mak dia jual ayam. Betul, Opah. Dialah tukang rasa ayam tu. Betul. Sedap. Iya, rajin Mail tolong mak. Tuhan sayang budak yang baik dan rajin macam Mail ni. Tapi kalau Mail tak tinggal puasa, lagi Tuhan sayang. Lagi dapat banyak pahala. Macam kita orang tolong karus. Tolong apa? Buat ketupat. Betul-betul. Eleh. Baiklah, Opah. Tahun depan saya cuba puasa penuh. Macam Upin dengan Ipin. Tapi, Opah, Mak nak minta maaf. Sebenarnya, dahlah. Opah kau nak beli lemang tak? Aku jual RM5 sebatang. Sepatutnya RM2. Tak apa, Opah halalkan. Makan banyak-banyak. Dengar. Saya mau pantun. 2, 3, kata lompat. Mari kita makan ketupat. Wah, Georgie daripada pantun. Mau dengar lagi? Alah. Tak mau dengar lagi. Saya mau makan. Lain kali ya, Georgie. Lepas ni kita nak pergi rumah siapa? Kita pergi rumah Tok Dalang dulu. Opah suruh kita orang hantar lauk. Setuju. Selamat raya, Opah. Mael, semua orang dah puasa penuh. Kau bila pula? Tinggal kau seorang aja. Betul. Tahun depan aku puasa penuh lah. Kan aku dah janji. Ya, Opah. Jalan. Jom kita pergi. Jom. Episod 18. Berkat. Hai, mana Mail ni? Jalan. Mak hantar lemang pun lama kah? Dah lah, kita tinggalkan dia. Wah, Mail. Besarnya basikal kau. Apa aku punyalah. Aku pinjam aja. Cepatlah. Dah lambat ni. Terhege-hege. Bukan kita tunggu dia ke tadi? Jalan. Apalah Mail. Kita tak boleh ramai-ramai macam ni. Betul. Assalamualaikum. Atuk. Atuk. Assalamualaikum, Tok. Atuk, kalau tak jawab salam, dosa tau. Waalaikumsalam. Tak apalah, kalau Atuk tak nak, kita orang bawa balik je rendang ni. Waalaikumsalam. Atuk tertidur tadi. Masuk. Selamat Hari Raya, Dok.
Aku dah terkena. Pinggan, mana pinggan? Kau tunggu ya. Atuk ambil makanan. Tak payah susah-susah, Tok. Kita orang baru je makan. Biarlah. Saya mau makan banyak-banyak. Makan je lah, kau tahu. Tak apa. Hari raya mesti sedia makanan untuk tetamu. Itu kan ada orang Melayu. Tunggu sekejap. Hah? Bisingnya ayam tu. Nah. Apa tu? Wah, Huh? besarnya tu. Bentuk dia macam lembu lah. Inilah namanya ketupat lembu. Somennya. Saya suka. Mana tu dapat ni? Atuk buatlah. Kalau kau nak tahu, kat kampung ni, Atuk seorang aja yang kerti buat. Bagus ni tu. Tahun depan buat banyak-banyak. Saya jualkan. RM2 tu. Ish, rugilah aku kalau RM2. Tak boleh mahal lagi ke? Boleh dibincangkan tu. Kenapa Atuk buat ketupat macam ni? Ketupat ni kalau Atuk seorang je makan, seminggu boleh tahan. Ini macam rendang kau tadi, Ipin. Kenyangnya. Atuk dah kenyang lah. Nak balik ni. Betul. Nak balik dah? Mari sini. Wah, banyaknya Atuk nak bagi. Bukan semua untuk engkau. Dah tak ada tangan. Ambil. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk. Songkok aku. Mana Aci? Saya pula. Nah. Lu dapat berapa? Wah, aku dapat 10. Tu 50 sen je lah. Ambil ni. Terima kasih, Atuk. Cukup. Ketupat lembu, ketupat katak. Harap-harap dapat banyak. Hah? Sikit je tu. Cukuplah tu. Ambil berkat. Kedekut betul. Berkat. Haya. Apa lalu, Main? Dah kenyang. Senang lah. Apa salahnya? Seronok lagi tahun ni. Banyak rumah kita pergi kan? Betul-betul. Dapat pergi rumah Tok Dalang, Pak Dola, Abang Sally. Kenyang dapat makan. Upin, betul lah apa korang cakap. Kalau puasa penuh, lagi seronok raya. Betul? Itulah. Aku pun tak sangka boleh puasa penuh tahun ni. Bagus, minta payung. Ish, kau ni. Seronok kan dapat puasa penuh? Baru best saya. Betul? Jadi pergi mana? Ayam! 2, 3, ayam berlari. Penatlah kejar ayam ni.